Selamat datang ke Kem Kepimpinan Sekolah Kebangsaan Tanjung Bunga 2026. Program ini bertujuan untuk membentuk murid yang berkeyakinan, berdisiplin, bertanggungjawab serta memiliki kemahiran pemimpin yang tinggi dalam melaksanakan amanah dan tugas yang diberikan. Bersama-sama kita membina generasi pemimpin yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Okey, kita datang hari ini untuk jadi pemimpin cilik, betul? Betul? Kenapa datang hari ini? Mengapakah program seperti ini penting untuk murid sekolah rendah? Okey, program seperti ini amat penting kerana untuk membina jati diri dan keyakinan diri serta menjadi pemimpin yang berwibawa di masa akan datang. Apakah harapan pihak sekolah terhadap peserta yang mengikuti kem ini? Harapan pihak sekolah setelah peserta mengikuti kem ini, mereka akan dapat menjalankan kerjasama yang baik di antara rakan-rakan dan dapat menjalankan tugas dengan sempurna serta dengan harapan menjadi pemimpin yang berketerampilan di masa akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kini berada di Kem Kepimpinan SK Tanjung Bunga. Bersama saya ialah salah seorang peserta kem. Mari kita dengarkan pengalaman beliau. Boleh perkenalkan diri kamu? Nama saya Raisha Amani binti Muhammad Gaddafi. Apakah jawatan yang anda pegang di sekolah? Saya pegangkan jawatan pengawas sekolah. Apakah aktiviti yang paling anda gemari sepanjang kem? Susun botol warna-warni. Apakah ilmu atau kemahiran baharu yang anda pelajari? Saya sangat gembira dapat menyertai kem kepimpinan ini. Saya belajar cara berkomunikasi dengan lebih yakin, bekerjasama dalam kumpulan dan menjadi seorang pemimpin yang bertanggungjawab. Saya berharap saya dapat mengamalkan semua ilmu yang diperolehi di sekolah nanti. Okay, terima kasih. Boleh perkenalkan diri anda? Nama saya Ni Izairil Amza bin Ni Izaimi daripada kelas 6 Fikir. Apakah jawatan yang anda pegang di sekolah? Pengawas pusat sumber. Apakah aktiviti yang paling anda gemari sepanjang kem ini? Membaling bola.
Apakah ilmu atau kemahiran baharu yang anda pelajari? Saya berasa sangat seronok mengikuti kem kepimpinan ini. Banyak pengalaman baru yang saya peroleh, terutamanya tentang cara menjadi pemimpin yang berdisiplin dan bertanggungjawab. Boleh perkenalkan diri anda? Boleh? Nama saya Alisha Humaira binti Ahmad Syauqi. Apakah jawatan yang anda pegang di sekolah? Jawatan saya dipegang ialah PRS. Apakah aktiviti yang anda paling gemari sepanjang kem? Serangan bola takraw. Apakah ilmu atau kemahiran baharu yang anda pelajari? Saya amat bersyukur kerana diberi peluang menyertai kem ini. Aktiviti yang dijalankan membantu saya memahami tugas dan tanggungjawab seorang pemimpin. Boleh perkenalkan diri anda? Nama saya Saiful Ahmad Ramka bin Saiful Azad. Apakah jawatan yang anda pegang di sekolah? Ketua kelas. Apakah aktiviti yang paling anda gemari sepanjang kem ini? Membaling bola ke dalam bakul. Apakah ilmu atau kemahiran baharu yang anda pelajari? Kem kepimpinan ini sangat menarik dan manfaat. Saya belajar tentang kepentingan kerjasama, komunikasi yang berkesan dan semangat kepimpinan. Saya harap dapat meningkatkan keyakinan diri dan menjadi pemimpin yang lebih baik pada masa hadapan. Terima kasih atas semua perkongsian yang menarik. Semoga pengalaman yang diperoleh dapat dimanfaatkan dalam kehidupan seharian. Sekian, terima kasih.